Dah kejap. Hai. Suara saya jelas tak guys? Hai W. Hai Shaziana84. Hello. Boleh dengar tak? Hai. Hai Mawar. Hai Farus. Hai Nurul Dia. Suara saya boleh dengar ke Kitul? Miss, apa ni Miss? Apa dia? Saya tengah tunggu pizza saya sampai. Jadi sementara saya tunggu pizza saya sampai, saya nak mengajar sekejap. Suara saya jelas tak Kitul? Jelas tak suara saya? Cuba bagi like sikit. Hai, siapa dekat dalam ni? Kita ada Hazura, kita ada S, kita ada Kitul. Suara saya jelas? Alhamdulillah. Okay, so jadi before kita pizza saya sampai, saya stop mengajar. Ada form 1 ke dekat dalam ni? Kenapa tengok kat luar? Masuklah. Ini ada 19 mata yang tengok dekat luar. Miss, bila nak buat nota form 2 science? Form 2 ke? Hanisa, hello, hai. Hanisa, jom teman saya sekejap sebab saya sebenarnya tengah tunggu pizza saya. Pizza saya tak sampai lagi. So, sementara pizza saya sampai, saya nak mengajar sikit lah. Okay? Alright, so jadi siapa dekat dalam ni Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5. This is for you. Ini adalah ketaksamaan linear ataupun linear inequalities. Okay, dekat Form 1 dia adalah chapter 7. Tapi kalau untuk Form 2, Form 3, Form 4, Form 5, dia menyelit dekat banyak topik. Okay? Miss dah pakai makeup pun teacher si cantik. Adel! You so nice Adel. Adel baik sangat lah Adel. Adel nak buat, ini memang betul-betul puji ke Adel? Thank you Adel. Okay. Alright, so jom. Boleh kita start ke guys? Okay, yang 54 orang melihat dekat luar tu, marilah kita masuk ke dalam. Okay. Alright, so now saya rasa nak buat science tadi tapi saya rasa macam tengah lapar kan, kita buat maths lah. Okay. Alright, so ada ke form 1 dekat dalam ni? Kalau ada form 1 dekat dalam ni, boleh tak saya dapatkan hi? Okay, ada form 1 ke dekat dalam ni? Okay, ada. Hanisa form 1, Hanisa. Awak dalam kelas macam dah form 5. Okay, alright. So, jom kita tengok. Okay, dalam topik ketaksamaan linear serentak, okay, dalam topik ketaksamaan linear ataupun linear inequalities, ada satu bahagian ni, subtopik ni, dia soalan dia adalah untuk selesaikan ketaksamaan linear serentak. Okay, so soalan dia macam mana? Soalan dia akan bagi macam ni. Okay, dia akan bagi, for example, dia akan bagi satu ketaksamaan linear. Okay, dan dia ada bagi satu lagi ketaksamaan linear. So sekarang ni, kalau ketaksamaan linear, kalau dia bagi satu je, senang. For example, kalau dia kata X adalah lebih besar daripada 4. Dina, Hanisa, teacher nak tanya, kalau dia kata X lebih besar daripada 4, X boleh jadi nombor apa guys? Cuba jawab soalan saya. Kalau dia kata X lebih besar daripada 4, maksudnya X boleh jadi apa? Kalau saya kata X adalah sama dengan 4, maksudnya X tu 4 lah. Tapi kalau dia kata X lebih besar daripada 4, yes, thank you Hanisa Kristina, mantap. So kalau dia kata X lebih besar daripada 4, X boleh jadi 5, boleh jadi 6, boleh jadi 7, boleh jadi 8, boleh jadi 9, 10, 11, 12, 1000, sejuta. Dia boleh jadi anything that is more than 4. Macam tu. Okay? Tapi sekarang ni awak ada dua gang. Awak ada dua. Sekejap dia kata belah kiri ni, jap lagi dia bagi satu lagi syarat pula. So right now you ada dua. So kalau dia ada dua kat sini, awak kena selesaikan satu-satu dan cari yang X tu ada dekat mana. Okay? Alright. So jadi you guys ready ke? Form 1 boleh, Form 2 boleh, Form 3 boleh, Form 4 boleh, Form 5 boleh. Ada dan mak ayah nak join sekali pun boleh juga. Okay, kita chill-chill saja. Okay, maybe ada tanya-tanya, teacher kenapa teacher buat live? Sebab saya tengah tunggu pizza saya. Pizza saya sampai je saya tutup live. Stick, thank you Stick. Nampak tak? Bila Stick follow je, nama dia naik tau. Yang lain takkan tak nak nama awak naik. Okay. So, ni jom sama-sama. So, first kali saya akan settlekan yang belah kiri ni dulu. This one adalah algebra biasa je gang. Kalau awak nak cari X sama dengan berapa, so for example, X tambah 2, okay, lebih kecil daripada 4. Kita nak cari X tu berapa, betul tak? So, jadi kita tinggalkan X sorang-sorang. Okay, 2 ni bawa pergi sebelah. Dia akan jadi 4 tolak 2.
Okay, 4 tolak 2. Kenapa cakap dia lagi? Hai, Yusra, kita baru je belajar ni Yusra. Jom kita belajar lagi sekali, okay? Fans Martin kan? Apa tiba-tiba fans Martin pula ni? Okay, so jom tengok. Okay, so now X lebih kecil daripada 4 tolak 2. Kenapa tolak? Sebab sini positif bawa pergi sebelah jadi tolak lah jadi negatif, okay? So awak akan dapat X lebih kecil daripada 2. Like that. Okay, dah settle ke? Dah, tapi cuma untuk yang belah sini saja. Belah sini je baru settle. Kan ada satu lagi dekat situ, betul tak? Kan? Korang jangan gaduh dekat chat saya. Nak repost boleh, gaduh jangan. Sementara tu sambil-sambil you guys bergaduh tu, you guys boleh like dulu. Okay, make sure like. Saya sekarang baru 800. Apa cerita? Kata pemurah. Tapi 800 je like saya. Kata pemurah, bagilah 5K. Tiba. Okay. Alright, so jom. Sebelah kanan ni pula kan. Sebelah kanan ni. 3X tolak 2 lebih kecil daripada 13. Sama macam tadi. Okay, first. Okay, awak ada 3X tolak 2 lebih kecil daripada 13. Betul tak? Kan? Okay, so now apa kita nak buat? Kita tinggalkan X tu sorang-sorang. Okay. So now salin balik 3X. Salin balik 13. Negatif 2 ni bawa pergi sebelah, dia jadi positif 2. Okay, dia jadi positif 2. Bawa bertenang, Miss. Saya pula yang bertenang. Saya pula bertenang. Bab 7 ke ni, teacher? Yes, betul, Just. Just memang mantap. Okay, jangan lupa repost like 1-2 Just. Okay, jom tengok kat sini. So now 3X, 3X adalah lebih kecil daripada 15. So X adalah apa? Okay, ni kan saya geram tau kadang. Saya geram. Saya nak lepaskan geram saya, boleh tak guys? Student saya selalu, awak nak tinggalkan X. So 3 ni bawa pergi sebelah kan? So kalau 3 ni bawa pergi sebelah, dia jadi tambah 3 ke, tolak 3 ke, jadi darab 3 ke, jadi bahagi 3. Saya ulang lagi sekali soalan saya, boleh? 3 ni bawa pergi sebelah, dia akan jadi tambah 3 ke, tolak 3 ke, darab 3 ke, bahagi 3. Stick kata tolak. Dah start dah. Bukan tolak kawan-kawan. Kalau ada huruf, lepas tu ada, awak ada nombor, lepas tu awak ada huruf. Dekat tengah dia ada apa? Darab. Mana datang pula lah jadi tolak. Okay, hati-hati kat situ. So kalau sini adalah darab, awak bawa pergi sebelah jadi bahagi. So dia akan jadi 15 bahagi 3. So awak akan dapat X lebih kecil daripada berapa ni? Hubungan nombor dengan huruf adalah darab. Yes, sekejap. Bagi saya nak tengok sekejap pizza saya dah sampai ke belum. Pizza saya dah out for delivery. Alhamdulillah. Tak sabar nak makan. Okay. So jadi jom kita sambung. So 15 bagi 3 berapa? Thank you Kitul. 15 bagi 3. Come on guys. 15 bagi 3. 15 bagi 3. 15 bagi 3. Since tengah ada ramai sekarang ni, awak nampak tak ada logo kat bawah ni kan? Sekarang ni MC Plus tengah buat seminar ulang kaji express. Kita tengah ulang kaji semua. Kalau you subscribe, even 2 subjek je dengan MC Plus, awak boleh masuk masuk kelas ataupun masuk session, masuk seminar, semua cikgu, semua subjek, semualah. Okay, minimum 2 subjek je daftar. Awak boleh masuk seminar ni for free. Tiba iklan. MC Plus kena bayar saya lah iklan-iklan saya ni. Okay. 15 bagi 3, 5. So awak akan dapat X lebih kecil daripada 5. So far ada apa-apa soalan tak kawan-kawan? Okay, kalau dia bagi awak 2 persamaan kat sini, ada belah kiri, ada belah kanan. So you kena settlekan satu-satu. Setakat ni everyone clear? Kalau clear boleh tak saya dapatkan C dekat chat? Boleh ke? Yusra mesti dia macam rasa macam apa ni? Senang sangat ni. Sebab kita baru buat kan tadi kan? Okay, clear. Thank you Hanisa, thank you Stick, thank you PS. Guys, tukarlah username tu. Sekarang saya nak puji awak susah sebab saya tak tahu macam nak sebut username awak. Okay, so now jom kita tengok. Sekarang ni kita ada masalah kawan-kawan. Kita ada masalah. Apa masalah kita? Sebelah sini kata yang X lebih kecil daripada 2. Sebelah sini pula dia kata X lebih kecil daripada 5. So mana satu? Mana satu dekat situ? Okay, sekejap kata kecil daripada 2, sekejap kata kecil daripada 5. So dia dekat mana sebenarnya? So kalau awak tak sure sekarang ni dia dekat mana, apa yang you kena buat adalah you kena buat garis nombor. Okay, kena buat garis nombor. So awak letak 1 point.
another point kat sini. Okay, nampak tak kat sini ada 2 dengan ada 5? So kita susun dia dekat garis nombor tu. Letak dalam urutan menaik. So awak letak dekat sini 2, awak letak dekat sini 5. Hafi. Assalamualaikum Hafi. Oh, nama Hafi. Tapi kenapa username tu tulis Hafi ke? Ya. Yeah. Okay, saya punya like dah 5,000 lah. Korang ni memang pemurah. Saya doakan, saya harap bila awak repost, bila awak like sampai dekat orang tu belajar, semua pahala tu datang kat awak. Okay? Alright. Saya tak nak semua ni, semua famous semua ni saya tak nak sebenarnya. Saya dah cukup famous dah. Saya just nak tolong orang. Easy je bab ni, lacang. Lacang tu apa? Lacang ke kacang? Saya rasa ada typo di situ, okay? 5K dapat apa? Alamak. Sekejap, pizza saya dekat mana Sekejap, saya tengok sekejap. Pizza saya ada dekat mana? Pizza saya. Saya tengah tengok ni pizza saya. Oh, pizza saya dah sampai ke belum? Pizza saya dah nak sampai dah, guys. Alamak, jom kita sambung. Okay, so kita sambung kat sini. Okay, now awak kena plotkan dekat garis nombor ni kedudukan dia. For example, tengok Simple je. Kita tenang, chill. So, X lebih kecil daripada 2. So, saya letak satu bulat kat sini. Okay. So, kalau lebih kecil, maksudnya kita buat anak panah tu ke kiri ke ataupun ke kanan? Ke kiri ke kanan? Ke kiri ke kanan, kawan-kawan? X lebih kecil daripada 2. Thank you, Omi. Dah namanya kecil, pergilah ke kiri. Kan ni besar, lebih besar. Ni kan lebih kecil, jadi lebih kecil. So, jadi kita buat belah sana. Okay? Gitu. Boleh? So, ini adalah kawasan X lebih kecil daripada 2. Gitu. Boleh? Okay. Setakat ni ada apa-apa soalan tak untuk saya? Simple tak, kawan-kawan? Simple, Okay, next. X lebih kecil daripada 5. So, jadi saya lukiskan bulat dekat atas 5 tu. So, now saya nak letak anak panah tu ke kiri ke kanan? Ke kiri ke kanan? Ke kiri ke kanan? Ke kiri. Pandailah awak semua ni. Okay, so jadi kita pergi ke kiri. Macam tu. So ini adalah kawasan, semua ni adalah kawasan X lebih kecil daripada 5. Okay, sekarang ni kita nak buat apa, Jas? Kita nak buat apa, guys? Kita nak tengok dekat mana dia bertindih, kat mana dia bertindan. Kawasan mana yang dua-dua ada. So, cuba tengok kat sini, awak akan nampak yang dekat kawasan yang bertindih adalah kawasan sini. Betul tak kan? Kawasan dia bertindih dekat kawasan ni. Nampak? Dekat bahagian kiri. Kalau saya colourkan untuk awak, dia bertindih dekat this kawasan. So, saya nak tanya, ini kawasan siapa? Ni kawasan X lebih kecil daripada 5 ke X lebih kecil daripada 2? Kawasan siapa, guys? Ni dekat kawasan siapa? Ni dekat kawasan siapa? Come on. Thank you, Stick. Betul, tahniah. Nampak tak kawan awak follow saya kan? Nama dia naik. So, lagi siapa yang belum follow saya, pergi tekan cepat. Teacher ada buat kelas maths private untuk standard 5, ada. Boleh tekan link dekat bio. Okay. Alright, so now jawapan dia adalah dia berada dekat kawasan X lebih kecil daripada 2. Okay. So, dengan itu, habislah. Inilah jawapan dia. So, kawasan dia ada dekat X lebih kecil daripada 2. Okay? Alright. So, jadi clear tak, guys? Is everything okay? Okay ke? Sekejap, bagi saya tengok sekejap pizza saya dah sampai belum. Alah, tak ada line pula. Saya takutlah kalau saya tak turun bawah, pizza saya pergi rumah sebelah. Mana boleh macam tu? Sekejap. Mana driver saya? Driver saya pergi mana? Tak apalah. Saya hari ni baru masuk. Kelas ni hari-hari ke? Live ni ke maksud awak? Live ni saya sebenarnya for now saya ikut mood saya. Tapi saya rasa awak perlu ke live macam ni? Saya buat live sains ke matematik, awak nak ke? Kalau saya boleh buat malam je, guys. Ya, saya boleh buat malam je. Sebab malam je saya free. Nak ke? Hi Miss, remember me? Awak siapa? Sebab kalau awak sebut nama penuh awak, insyaAllah saya ingat. Kalau awak student saya dekat MC+. Tapi kalau username tu, saya tak tahu. Teacher ada kelas private untuk tingkatan 1 ke? Ada. Okay.
Nak form 1 please science. Science, kita buat science pula lepas ni. Boleh? Seminar ulang kaji express ni bila? Dah start dah. Dah start dah. Kalau awak form 1, awak year 5, year 6, form 1, form 2, form 3 sampai form 5, sekarang ni kita ada buat seminar ulang kaji express untuk semua subjek, semua level daripada year 5 sampai form 5. Tapi benda ni free, tapi seminar ni free untuk subscriber saja. Maksudnya kalau awak subscribe dengan MC Plus 2 subjek je awak subscribe, awak boleh join semua seminar. Semua subjek, semua cikgu, semua level awak boleh. Semua level taklah. Kalau awak year 5, awak boleh join semua subjek untuk year 5. So I think if awak macam tak biasa dengan MC Plus, tak pernah dengar MC Plus, tak pernah belajar dengan MC Plus, awak nak cuba kan, ini adalah peluang dia. So jadi jom join kita orang. Alright, saya rasa kan you guys nak belajar lagi ke? Awak nak soalan lagi ke? Tak payahlah bagi nama penuh sampai binti. Okay, saya nak tanya, you guys nak soalan lagi ke? Ataupun sampai sini je? Nak semua subjek boleh tak? Semua subjek apa? Okay, so right now, I think kita akan buat satu lagi soalan and then kita akan tutup lah. Okay? Alright, so jadi jom. Nak soalan mana? Cuba beritahu teacher. Soalan mana guys? Soalan nombor 2 ke? Soalan nombor 3 ke? Soalan nombor 4 ke? Macam mana? Which one? Which one yang awak nak? Nak soalan nombor 4. Mantap. Soalan nombor 4 ke? You guys nak soalan nombor 4? Okay, jom kita buat soalan nombor 4. Let's go. Okay, soalan nombor 4 ni dia agak mencabar. Kenapa dia mencabar? Sebabnya, saya nak awak tengok ni. Untuk yang ini. Dia punya X bersepah kan? X dia ada dekat belah kiri, X dia ada belah kanan. Kan? Ini pun sama. X dia belah kiri, X dia belah kanan. So, dia mencabar part tu je lah. Kalau macam soalan yang kita buat tadi, X dia ada dekat belah kiri je. Ada dekat belah kiri je. So, awak just pindah-pindahkan. Tapi yang ni, X dia bersepah. X dia ada dekat belah kiri, X dia ada dekat belah kanan. So, macam mana kita nak settlekan this one? You guys nak tahu macam mana? Kalau 2 orang kata nak, baru saya sambung. Kalau tak, saya nak pergi makan pizza. Okay, saya sambung Okay, so jadi jom kita sambung. So sekarang ni jom kita fokuskan dekat yang ni dulu. Jom kita fokuskan this one dulu, boleh? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok Okay, so for example, saya ada X tolak 7 lebih kecil daripada 5 tolak 2X. Macam mana nak selesaikan kalau X tu bersepah belah kiri belah kanan? Jawapan dia adalah kumpulkan. Awak boleh letak dia, kumpulkan dia belah kiri, awak boleh kumpulkan dia belah kanan. Ikut awak lah. So kalau saya tetapkan, belah sini saya nak letak huruf, belah kanan saya nak letak nombor. So jadi kalau awak tak pro, kita buat satu-satu, kita buat slow-slow boleh? Kita buat slow-slow Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang ni saya nak huruf belah kiri. So jadi nampak tak? Ini ada huruf kan? So jadi saya turunkan. Oh, dia memang dah ada belah kiri. Ada lagi tak huruf saya, Kristina? Ada lagi tak huruf saya, Jas? Ada? Ada ni Dekat belah sini ada negatif 2X. So, saya akan pindahkan negatif 2X saya ke sebelah sana. Dia akan jadi positif 2X. Like that. Okey ke? Boleh? Okey, settle. So, jadi X saya, huruf saya dah settle. Sekarang ni, saya nak fokus dekat nombor pula. Okey, so jadi nombor. Nombor ada dekat belah kanan tu kan, nampak tak? Okey, saya nak nombor saya belah kanan, so jadi saya letak 5 dekat belah kanan ni. Saya turunkan je dia, boleh? Okey, ada lagi tak nombor? Kenapa nak pindah? Tak faham. Kita pindah sebab kita nak tahu X tu berapa. Contoh macam ni. Kan awak kena selesaikan. Awak kena selesaikan kan? Betul tak? So sekarang ni awak nak tahu X tu sama dengan berapa. So kenalah X tu satu tempat. Tak bolehlah X tu ada dekat belah kiri, ada dekat belah kanan. Dia kena ada dekat satu tempat. Boleh ke? Okay, so jom kita sambung balik. So right now, awak nampak tak awak punya negatif tu, awak ada nombor lagi sebab awak pergi sebelah. So dia akan jadi tambah 7. Macam gitu. Boleh Fiza? Boleh Lukman? So 5 tambah 7. Siapa MBG ni? Hai MBG. Siapakah anda MBG? Okay, sila reveal diri anda. So jom tengok kat sini. Kita sambung. So awak nampak tak? Saya dah pindah, saya dah kumpulkan huruf belah kiri, nombor belah kanan. Macam itulah. Okay, nombor belah kiri,
huruf belah kiri, nombor belah kanan. Campak-campak je. So right now, X tambah 2X, 3X lebih kecil daripada 5 tambah 7, kita dapat berapa? 12. Just like that. Okay? Alright, last kali X. X lebih kecil daripada 3 bawa pergi sebelah jadi 12 bahagi 3. So you akan dapat X lebih kecil sama dengan 4. There you go. Okay? X lebih kecil sama dengan 4. Ada apa-apa soalan tak dekat sini? Kita ada kakak sini kita. Hai Aisyah Mani, apa khabar? Sihat ke? Okay. Senangnya memang senang. Senang sangat. Dia jadi susah bila awak tak chill. Awak kena chill. Awak kena chill macam saya. Okay, relax-relax ke? Okay? Alright, sihat je Alhamdulillah. Teacher Farah ajak MC Plus lagi ke? Ya saya. Saya masih mengajar dekat MC Plus. Okay, baru je masuk chapter ni. So sekarang macam mana perasaan awak? Awak rasa susah ke? Rasa senang ke macam mana? Ada apa-apa soalan tak kat sini guys? Any question here? Tak ada? Okay, kalau rasa senang, Alhamdulillah. So jom kita fokus kat sini pula guys. Jom kita fokus this one pula. 2X tambah 5 lebih besar sama dengan 9 tolak 2X. Jom kita settlekan yang ni pula, jom. Okay, so saya tulis kat bawah ni 2X tambahkan dengan 5 lebih besar sama dengan 9 tolak 2X. Are you guys ready? Teacher, ni matematik tahun 6 ke? Oh tidak, ini adalah matematik tingkatan 1, kawan-kawan. Tapi kalau nak duduk belajar dengan abang kakak awak boleh je, tak ada masalah. Okay, so jadi jom kita settlekan ni. Okay, first kena chill. Sebelah sini saya nak letak huruf, sebelah kanan saya nak letak nombor. Okay, alright. So, betul Lava. Mantap Lava. Lava tadi kata tak faham, sekarang dia dah boleh buat sendiri. Lebih laju daripada teacher. Okay, so jom kita tengok. Huruf saya nak letak belah kiri. So this is my huruf. This is my huruf. So saya kena letak dia dekat satu tempat. Okay, so right now dia akan jadi 2X salin balik. Ini bawa pergi sebelah, dia akan jadi positif 2X. Okay, contoh kalau negatif 3X, Miss bahagi 12 bagi negatif 3, simbol kurang atau sama bertukar X. Yes, betul Syafini. Syafini tengah tanya soalan ke tengah bagi tahu ni? Betul, apa yang awak cakap tu betul Syafini Kamil. Okay, so jom kita sambung. Okay, lebih besar sama dengan, okay, nombor saya. So sebelah kanan, on the right side, I nak letak nombor. So sini saya ada nombor, sini saya ada nombor. So saya kena letak di satu tempat. Okay, so right now dia akan jadi 9, turun bawah balik. Okay, positif 5 bawa pergi sebelah, dia akan jadi tolak 5. Gitu. Boleh? Betul. Angin. Saya panggil awak angin 9 tolak 5, betul. Bye teacher, saya nak tengok Pipin. Silakan. Dah malam dah ni, pergi relax. Okay, pergi tengok Pipin sana. Okay, so jom tengok. 2X tambah 2X, you akan dapat equals to 4X. Lebih besar sama dengan 9 tolak 5, you akan dapat 4. Okay, so last kali boleh tak settlekan untuk saya kawan-kawan? Mana pizza saya ni? Tak sampai-sampai ni. Saya nak makan. Okay, apa jawapan dia? Tolong settlekan untuk saya kawan-kawan. Tolong Aisyah, tolong kakak, tolong abang beritahu teacher. Oh, dah sampai lah. Dah deliver lah. Okey tak kalau saya tinggalkan awak sekejap? Nak pergi ambil pizza. Aisyah Mani, apa pula lah Hanisa? X sama dengan X. Mana X sama dengan X? Okay, sini. Okay. 4. Bawa pergi sebelah jadi apa? Sini kan darab. Bawa pergi sebelah, X lebih besar sama dengan 4 bahagi 4. So, you akan dapat X lebih besar sama dengan 1. Okay, list like that. So, jadi belah kiri kita dah settle. Belah kanan pun kita dah settle. So, jadi sekarang ni, dah siap ke? Dah siap ke? Teacher follow TikTok saya please. Apa? Boleh follow kalau boleh jawab soalan ni. Dah settle belum? Okay, PS kata, Hafi kata dah. Ada orang kata belum. Ada kata dah, ada orang kata belum. So, mana satu ni? Which one? Anissa kata belum. Anissa ni mesti copy jawapan kakak Aisyah kan? Okay, jom. Okay, so belum lagi. Kenapa belum? Sebab tengok dekat belah sini. Ini adalah dia kata X kurang daripada 4. Ni tiba-tiba kata pula X lagi besar daripada 1. So, mana 1?
Dekat mana? X kita dekat mana sebenarnya? So kalau jangan gaduh, jangan gaduh. Saya memang suka membatu apikan orang actually. Okay. Alright, so now kalau kita nak tahu dekat mana X kita, you kena buat garis nombor. So saya letak dekat sini 1 point, point yang kedua. Okay. Yes, thank you Jas. Power lah Jas. Okay. Alright, so now, serius lah kita baru belajar 30 minit. Rasa macam dah belajar lama dah. Ke sebab saya lapar? Okay, so now saya nak letak 2 nombor. Nak tanya, nak letak nombor apa kat sini? Aniza. Angin, beritahu saya kat sini nak letak nombor apa? Yes, letak dari menaik Sini letak 1, sini letak 4. Pandai, baguslah korang ni. Power lah. Okay. Alright, so now, saya nak buat yang pertama dulu. X adalah lebih kecil sama dengan 4. So, saya letak bulat dekat atas. Lebih kecil sama dengan 4. Anak panah nak letak belah kiri ke nak letak belah kanan? Kiri ke kanan? Kiri, 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 kanan, kiri, kiri, kiri. Betul, belah kiri, betul. Okay, belah kiri. So, kita letak belah kiri Okay, bismillah, kita letak belah kiri. Dan, dah siap ke yang saya buat ni? Jas, Stick, Aisyah, Hanisa. Pandailah Hanisa ni, betul. Nampak tak ada kasut dekat bawah? So, kalau dia ada kasut, kita kena gelapkan dia. X lebih kecil sama dengan 4. Okay, dan seterusnya. X lebih besar sama dengan 1. So, saya letak bulat kat atas. Okay, nak letak bawah boleh, nak letak atas boleh. Jangan risau. Okay, so sekarang ni, saya tak tanya lagi awak dah bagi jawapan Ya, kita buat belah kanan sebab X lebih besar. Kalau kecil pergi kiri, kalau besar pergi kanan. That's all. Okay, buat anak panah macam ni. Okay, so ini adalah kawasan. Ini adalah semua kawasan untuk X lebih besar daripada 1. Okay, ini adalah kawasan untuk X lebih kecil sama dengan 4. Ada something wrong lah dekat sini. Hitamkan dia. Betul, gelapkan dia kat sini. Dan, okay. So now, cuba tengok dekat mana bahagian yang bertindih. Dekat mana kawan-kawan? Dekat bahagian mana yang dia bertindih? Boleh bagi tahu saya tak? Kat mana? Dekat kiri ke, dekat tengah ke, dekat kanan? Kiri ke, tengah ke, kanan? Kiri ke, kanan? Cikgu nak tanya kenapa nak buat garis nombor, tak faham. Kita buat garis nombor sebab kita tak tahu X tu dekat mana. Yang ni kata X lebih kecil sama dengan 4. Okay, yang ni pula kata X lebih besar sama dengan 1. So, X tu kat mana? Yes, sebab tu kena buat garis nombor. So, sekarang ni kalau awak tengok betul-betul awak nampak yang dia bertindih dekat tengah ni. Kat tengah. Okay, so kalau dekat tengah maksudnya antara 1 dengan 4. So, kalau antara 1 dengan 4, kita nak tulis macam mana dekat tengah. Betul Hafi, kita dekat tengah. So, kita nak tulis macam mana? Cara tulis dia macam ni. X adalah lebih kecil sama dengan 4. Betul tak? Mesti dia lebih kecil sama dengan 4. Tapi pada masa yang sama, dia kena lebih besar daripada 1. Dia dekat tengah, dekat antara ni. So, X lebih besar, okay, sama dengan 1. So, itulah jawapan akhir awak. There you go. Okay, settle. So, malam ni kita dah buat 2 contoh. Satu yang contoh dia sama ada belah kiri ataupun belah kanan. Dan satu lagi contoh adalah kalau dia dekat tengah. Okay, alhamdulillah, settle dah. Okay, saya dah lapar. Saya pun dah lapar ni sebenarnya. Saya nak makan. Saya nak ambil pizza saya kat bawah. Okay, alright, so I think that's all for today. Teacher nak tanya, senang tak? Clear tak? Daripada 0 ke 5, awak dekat mana? Completekan semua soalan, jangan saya dah lapar. Nantilah, kalau saya dah makan, kalau saya live balik, awak masuk, okay? Okay, so ni jom guys, kita makan. So thank you so much everyone. Thank you Aisyah, thank you Jas, thank you Hanisa, thank you Hafi, thank you everyone yang menonton walaupun masuk ataupun tengok dekat luar. Which is saya tak tahulah kenapa awak duduk luar. Awak malu ke? Jangan malu-malu, okay? Bye teacher, bila nak kahwin? Awesome. Okay, so jadi kita jumpa lagi. Bye. Jumpa lagi guys. Bye. Jumpa lagi. Bye. Thank you guys. Bye.
Semoga teacher panjang umur. Inilah yang saya nak. Okay. Sikit-sikit tanya kahwin. Sikit-sikit tanya kahwin. Cubalah tanya, doakan saya panjang umur ke, duit makin banyak ke, berkepuk-kepuk ke. Sekejap. Saya nak tanya. So macam mana guys? Daripada 0 ke 5, berapa tahap faham untuk malam ni? 0 maksudnya langsung tak faham, 5 maksudnya sangat faham. So di manakah anda? Okay, semoga teacher cepat kaya. Alhamdulillah. Lagi. Lagi saya nak dengar doa lagi. Semoga cepat kaya. Semoga panjang umur. Semoga sihat selalu. Okay, bye. Bye guys. Jumpa lagi. Bye. Take care. Assalamualaikum. Bye-bye. Semoga duit berkepuk. Saya suka. Amin.